Meter shilling ni apa? Ramai tak tahu dan confused. Jom saya explain. Ramai klien yang tanya saya, ni owning ke? Ni shilling ke? Ataupun ni bumbung? Sebenarnya meter shilling ni khas untuk cover bahagian owning yang dah pasang struktur owning. Meter shilling tuan-puan, dia adalah barang yang cover owning tuan-puan. Kan owning, dia pasang owning, lepas tu ada struktur, betul? Ada bahagian yang menampung owning tu, besi-besi tu. So tak nampak cantik dan tak nampak kemas, sebab tu kita ada meter shilling. So kita tampal dekat owning tuan-puan. Fungsi meter shilling ni dia untuk menutup rangka besi owning tuan-puan yang tuan-puan pasang. Contohnya kalau tuan-puan pasang gazebo ataupun dekat halaman rumah, tak nampak lagi kemas, kita pasang meter shilling ni. Dia dapat mengelakkan kotoran habuk ataupun sebarang serangga yang nak duduk menempel dekat owning tuan-puan. So kalau tutup ni tak nampak lah, haiwan tu tak dapat duduk. Dan yang ketiga, fungsi meter shilling ni memang nak bagi nampak rumah tuan-puan lagi menonjol. Sebab apa? Sebab ada banyak pilihan design yang kami sediakan dekat Airguards. Tuan-puan boleh pilih saja design mana yang tuan-puan nak. Macam ni ada design kosong, besi biasa, ada juga design yang seakan-akan corak kayu. Meter shilling ni memang sesuai untuk pasang dekat halaman rumah tuan-puan, dekat gazebo, dekat balkoni. Meter shilling ni adalah option ataupun pilihan yang upgrade version untuk tuan-puan yang ada bajet lebih menang loteri ataupun dapat bonus tahunan. Kalau ada duit lebih, boleh pasang meter shilling ni. Tapi tuan-puan jangan risau. Kalau tuan-puan nak pasang owning dahulu, boleh. Mungkin lepas 2-3 bulan, bonus masuk, boleh pasang meter shilling ni. Maka tuan-puan jangan nak buat tempahan owning dengan syarikat kami Airguards, boleh klik link di bio kami dan contact customer service kami. Explosions.